Minimum kita tengok dalam 3,000, 3,500. Kalau you rajin boleh sampai 5,000. Opportunity dalam ground handling ni memang besar. Cuma ramai yang tak tahu. Industri memang nak pakai wang sekarang ni. Memang nak pakai, sebab industri kita aviation ni tengah boom up. Engine 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Chit Chat Aviation Career Malaysia Next Gen Expert #Belajar Terus Kerja. Hari ini kita bawakan satu topik yang mesti ramai tunggu-tunggu daripada seorang insan yang sangat hebat, pengalamannya yang sangat luar biasa, pakar dalam industri, iaitu di sebelah saya yang sangat segak, tampan, bergaya, berbaju batik, iaitu Datuk Mustiran, merupakan pakar dalam industri, konsultan Miatek dan merupakan Executive Director di Trans Asia. Dan podcast kali ini dibawakan host oleh Yayasan Pendidikan Kasih Malaysia YPKM, penaja rasmi diskaun yuran pengajian untuk pelajar menyertai program MQA dan TVET Aviation Career Malaysia di Miatek International College. Saya pengacara anda Aizat Malik, dan hari ini kita ditemani seorang insan yang sungguh luar biasa pengalamannya, iaitu Datuk Mustiran, merupakan pakar dalam industri, konsultan Miatek dan merupakan Executive Director di Trans Asia. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, saya sebenarnya sangat-sangat gementar dan nervous sebab duduk di sebelah seorang insan yang orang kata sangat hebat, pengalaman yang sangat luar biasa. Tadi sebelum kita start pun saya dah orang kata selidik latar belakang beliau kan. Jadi di sini mungkin anda kena stay tune sampai habis. Sebab apa? Kita nak jemput individu ni bukan senang sebab jadual dia sangat padat. Tapi hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan. Okey. Selamat datang ke Chit Chat Aviation Career Malaysia. Hari ini kita nak bincangkan tentang iaitu tulang belakang dalam industri penerbangan. Tapi selalunya kita akan nampak cabin crew, kita akan nampak pilot. Tapi sebenarnya di dalam industri itu sendiri terdapat division atau bahagian-bahagian di bawah ni yang sangat main peranan ataupun kita panggil nyawa di belakang industri itu sendiri. Okay? Tetapi operasi di dalam industri sangat kritikal. Orang kata memerlukan insan-insan ini untuk sebuah ataupun operate dalam sesuatu organisasi dalam industri penerbangan. Bersama saya adalah seorang tokoh tidak asing lagi dalam ekosistem ground handling dan pengurusan crisis in aviation, iaitu Datuk Mustiran. Okey. Tapi sebelum kita nak bagi ruang kepada Datuk sekejap lagi, okey, kita ada beberapa soalan di sini, iaitu ini adalah mungkin segmen yang pertama. Kita nak panggil jejak korporat ataupun kepakaran dalam industri ground handling ni kan. Datuk, okey, sebelum kita nak pergi lebih jauh, boleh kongsikan bagaimana perjalanan kerjaya Datuk bermula sehingga memilih untuk menjadi orang kata business owner dalam sektor ground handling yang kita tahu sangat berintensifkan model dan regulasi ni. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit. Saya bagi ruang ini kepada Datuk. Silakan. Terima kasih Azad. Sama-sama Datuk. Rasanya melambung sangat awak puji saya ni. So sebelum saya menjawab soalan tu, terlebih dahulu saya nak menerangkan apa itu industri penerbangan. Ya. Okey, dalam industri penerbangan ni kita terbahagi kepada 3 komponen yang akan bekerjasama antara satu sama lain. Pertama adalah kita panggil aerodrome. Aerodrome ni airport. Yang kedua yang kedua is ground handling, dan ketiga airline. Itu airline lah yang akan terbang sana ke sini. Tanpa airport, tanpa ground handling, airline tak terbang. Dan tanpa airline,
airport tak boleh operasi, dan tanpa ground handling pun airport tak boleh operasi. Ini komponen yang paling utama dalam industri penerbangan kita. Jadi sebelum tu saya nak terangkan apa dia airport. Aerodrome, kita panggil aerodrome. Dekat Malaysia ni kita ada total 39 airport, tetapi yang beroperasi untuk penerbangan di Malaysia kita panggil ada 2 kategori, penerbangan awam, dan satu lagi kita panggil airport yang kecil-kecil panggil stall. Stall tu kita panggil short landing, jadi kapal-kapal kecil saja. So kita akan fokus 21 airport ni yang di mana penerbangan-penerbangan daripada domestik dan international akan mendarat di airport-airport Mana komersial lah Datuk Yes, komersial. Dan daripada situ, dan di Malaysia ni kita ada 4 company yang menguruskan airport. Malaysia Airport Holding Pang, Berhad, Malaysia Airport Holding, Tanjung Manis, and dekat Johor is Senai Airport. Itulah yang dilantik ataupun yang dapat lesen daripada kerajaan untuk menguruskan airport. Jadi macam tadi cakap, ada airport tak ada ground handling pun tak boleh juga. So di Malaysia ni kita requirement untuk dapatkan lesen daripada ground handling, approval daripada, kalau dulu kita ada MAVCOM, dia akan tengok kita punya financial on commercial, and CAM Civil Aviation akan tengok on technical. So dalam ground handling sekarang ni kita ada 40 company. 40 company, 40 syarikat. Itu termasuk contoh dia refueling, catering, buat operation above the wing, below the wing, and yang mana-mana yang apa-apa kerja yang ada dalam airport, masuk dia dalam airside kat RAM, itu memerlukan lesen. Sama ada you nak operate kenderaan pun kena lesen. Nak operate juga, contohnya PLB pun kena ada lesen. Itu dah 40 company tu. Jadi dari segi 40 company tu opportunity memang banyak. Bermakna peluang tu sentiasa ada lah Datuk So nanti saya uraikan lagi pasal menarik ni. Yang ketiga baru airline. So facilities kena ada, tempat kena ada, facilities kena ada, baru airline boleh masuk. So kat Malaysia ni pula, airline kita ada 9 airline. 9 airline yang license, yang boleh operate, itu 9 license. Tetapi kita ada juga yang kita panggil permit. Itu pun kita ada dalam 15. Contoh private jet tu. So ada few company, sebab yang license ni dibenarkan dia akan operate dengan schedule. Yang lain tu on ad hoc basis. Yang private jet. Datuk, saya mencelah sikit. 9 airlines ni termasuk yang buat kargo sekali ke? Yes. Itu kita panggil commercial airline. Commercial airline. Kita panggil license dan dibenarkan sebab dia orang ni ada schedule. Dia orang tak boleh simply cancel. Bermakna kena ikut schedule yang dia submit dekat government. Sebab dalam schedule ni pun kita si airline tak boleh clash. Contoh airline A dengan airline B dia masa tak boleh sama. Mesti ada gap dia. Itu daripada airline. So jadi 9 masuklah yang sekarang ni domestic airline, contohnya yang sekarang ni Malaysia Airlines, AirAsia, Batik, Firefly, and Cargo ada juga, ada 5 company cargo. So itu yang kita operate di situ. So balik tadi pada ground handling saya sebut tadi, kita ada 40. Tapi yang besar, maksud dia ada full swing. Dia boleh buat passenger services above the wing, below the wing, catering, cargo, dan engineering line maintenance. Engineering kita dibagi 2, line maintenance dengan aircraft maintenance. So line maintenance di mana aktiviti itu dekat aircraft maintenance activity dekat hangar. So daripada segi tadi, contoh dia macam Cik Izzat beritahu, memang kita ground handling semua di belakang tabir. Tapi kita boleh nampak aktiviti kat airport tu, sebenarnya aktiviti kat airport tu semua is ground handling.
So airline dia terbang sahaja. Sebab aktiviti contoh dia sebelum kapal terbang, contoh dia untuk catering. Biasanya catering kita akan prepare untuk dia punya meal. Betul. Meal 36 jam sebelum berlepas. 36 jam. Ya. Boleh lebih 24 jam. Ya, lebih betul. satu hari. Sebab dia kena frozen kan. Saya baru tahu, Datuk. Sebab meal dalam pesawat tu tak ada fresh, semua frozen. And semua benda-benda ni akan kita panggil ada audit daripada contoh catering. Kita buat catering, kita ada keperluan contoh kelulusan pada HACCP dan and airline contoh dia kita serve foreign airline, so airline akan buat audit kat kita. Jadi kat mana proses dia, sebab kalau catering ni dia punya standard memang paling tinggi, nak compare hotel lagi tinggi. Sebab dia nak check kualiti tu betul-betul kan, Datuk kan. Sebab kita tak nak, sebab bila contoh satu pesawat, kita contoh Airbus 320, kita ada 180 lebih penumpang, sekiranya meal tu ada masalah, on board semua akan semua kena. So kita nak itu dari segi itu. Sama juga preparation untuk kargo. So kargo ni akan biasanya closing untuk accept kargo tu 4 jam ke 5 jam sebelum waktu berlepas. So proses semuanya dalam industri penerbangan kita ada inbound dengan outbound. Ya, betul. Kalau passenger tu arrival departure lah. So itulah proses-prosesnya. Untuk menjawab soalan Izzat tadi, macam mana saya boleh berkecimpung dengan industri ni? Sebab sebelum ni saya bekerja dalam industri penerbangan selama 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun dalam penerbangan. Dan selepas tu tahun 1995 masa tu government, masa tu sebelum tu cuma kita ada sole airline, kita panggil masa tu Malaysia Line, dan lepas tu sama juga ground handling ada Malaysia Line. Dari tarikh tu kita government decide sebab apa, untuk complement negara kita. Sebab masa tu bila airline nak masuk, biasalah bila sole tu customer akan kena ikut dia punya requirement. Ya, betul. So bila ada kompetitor, saya rasa bukan kompetitor lah, pada saya compliment. So saya involve dalam industri yang mula-mula dulu first airline AirAsia lah, itu under DRB. Okay. So sama juga dengan ground handling kelas, saya involve daripada zero, daripada sebelum KLIA buka, saya dah involve. Masa pembukaan KLIA pun kita involve. Jadi kata orang kita masak lah dalam industri. Bermakna Datuk memang starting di bahagian ground handling lah dalam industri ni. Yes, dalam ground handling dalam Malaysia Line. Dalam Malaysia Line. Lepas tu set up company, second company. Masa tu second company lah. So masa tu baru 2 saja. Nak compare sekarang kita dah ada 40 company Jahim Mijin lah. Banyak yang 40. Saya macam terkesima sekejap. Saya dengar 40 tu bermakna orang kata peluang tu sentiasa ada. Betul. Jadi Datuk, mungkin Datuk dah share tadi, Datuk punya orang kata sebelum nak share macam mana boleh terlibat dengan bisnes, ada business owner dengan pengalaman kan dalam industri penerbangan ni, pengalaman 15 tahun. Mungkinlah Datuk boleh terangkan sedikit kan, mungkin ni untuk audience dalam corporate kita secara ringkas, mengapa ground handling dianggap ni dianggap sebagai enjin tersembunyi. Orang tak nampak sebab dia tak glamour pun, Datuk. Kalau cabin crew dengan pilot tu kita bawa tarik bag, baju segak. Betul. Tapi ground handling ni main dengan orang kata kadang dengan luggage, minyaknya semua kan. Mungkin Datuk kat sini boleh orang kata terangkan sikit, sharekan sikit. Okey, kalau dulu tahun 80-an 90-an kita panggil kru ni kita panggil air hostess. Tetapi saya tak lari lagi. Yang kat bawah ni kita panggil ground hostess. Dulu bila kru nak pencen dia akan turun, kita panggil ground hostess. Okay. Itu yang permulaan dulu. So sekarang ni bila kita dah banyak company yang operate especially ground handling ni,
Jadi masing-masing dalam company tu ada nama-nama sendiri. Contoh dalam industri kita biasanya kita panggil customer service, Ya, betul. for frontliner, above the wing, then below the wing kita panggil RAM agent, something like that. Cargo agent man. Cargo agent. So untuk RAM agent, untuk cargo kita panggil cargo agent. So inilah sebenarnya nadi kepada airline, sebab sekarang ni semua airline dia flying je, fokus on flying je, so dia tak payah pening-pening on the ground. Tapi kita biasanya bila kita sign dengan airline dalam industri airline ni, so kita ada service level. So bermakna contoh airline tu nak gini-gini, sebab sebelum kita sign dengan airline tu, kita biasanya kita akan discuss apa airline punya requirement, apa yang kita boleh. Jadi win-win situation, both agree, kita sign. Itu yang kita, Bermakna nak kena ada win-win situation dari dua-dua pihak. betul. Sebab kita tak nak lah kalau contohnya airline nak memihak pada dia pun tak boleh juga. Ya, betul. Sama juga ground handling memihak pada ground handling tak boleh juga. So mana-mana kita ada satu solution. Daripada situ kita dokumentkan, barulah kita start operation. Contoh counter berapa orang nak pakai, Ya. you know. So daripada situ macam tadi kita dalam ground handling, macam Cik Izzat beritahu, memang industri ni memerlukan ramai sangat pekerja. Kita contoh Malaysia Line, pesawat dia contoh dekat 100. So kita ambil average, kalau domestik satu pesawat dia boleh operate 4 sektor. Sama juga Asia banyak kapal ada. Banyak. So setiap kapal setiap flight tu kita akan position staff, contoh di counter berapa orang, minimum dekat counter minimum 7 ke 10 orang. Jangan imagine lepas tu kat gate, kalau siapa-siapa travel contoh kat counter, sebab orang ingat dekat counter tu is airline, sebenarnya is not airline. So itu is ground handling. Ground handling. So jadi setengah airline, bila kita buat servis untuk dia, kita kena pakai uniform airline. Ya, betul Datuk. Saya perasan sebab contoh kalau macam KT Pacific, saya tengok, saya ingat itu adalah diorang punya staff. Rupanya itu Ground handling. Betul. Okay. So especially on frontliner, sebab dia nak image, demi image. So memang kita bagi ke airline, okay, kita bagi kelonggaran, airline tu nak macam mana. So and biasanya dia akan bagi uniform dia. Sebab apa? Bila uniform dia akan sama uniform. Bermakna uniform tu provided daripada airlines tu sendiri. Itu antara airline dengan ground handling. Okay. In term of commercial, Dia ada terms dia lah. ya, betul. Sama juga dekat kargo. Biasanya kalau jadi bila pakai uniform tu, kita senang nak tengok orang tu, okay, this is handle airline mana. Betul. Okay, Datuk, mungkin kat sini Datuk boleh share sedikit kan pengalaman sebagai pemilik syarikat untuk company ground handling kan, menguruskan operasi ground handling. Apakah standard ataupun SOP yang paling mencabar untuk dikekalkan dalam memastikan kelancaran teknikal dan kepuasan penumpang itu sendiri? Ini paling penting. Sebab gila, kita tengok benda-benda ni semua ada orang kata nampak standard je, teratur saja kan. Mungkin kat sini Datuk boleh bagi pencerahan. Sebenarnya SOP ni kita di Malaysia ni kita ada SOP yang kita semua ground handling kena ikut. Cuma bila airline tu dia ada demi SOP sendiri. Kalau ground handling normally kita ada standard SOP macam mana nak handle. Sebab benda ni kita kena submit ke authority yang diluluskan oleh Department Civil Aviation, SOP itu. CAM. So semua sama, cuma polisi company. Kita ada polisi company. Same goes bila kita handle foreign carrier, kapal luar, contohnya macam you mentioned KT Pacific. So KT Pacific ni dia ada product knowledge dia. So kita kena ikut apa dia punya product knowledge. So kita yang mana yang menguruskan
penumpang airline tersebut, kita ada prosedur dia. Bermakna lain airlines, lain dia punya SOP dia. Betul. Kalau ada 10 airline, 10 SOP dia. Penat nak hafal tu Datuk. Sebab tu dekat Malaysia ni kita kebanyakan kita ada dedicated. Biasanya contoh dia Middle East punya carrier. So kita punya staff kita akan fokus on Middle East. So orang yang sama biasanya akan handle Middle East. Okay. So sama kat China. Sama juga Europe. So kita akan pool of staff dekat situ. Sebab dia dah faham behavior passenger tu macam mana kan. Betul. So itulah, jadi kalau kita biasanya dalam industri kita ni especially yang SOP ni, biasanya sebab kalau kita tengok airline tu bila masuk sini, kita tahu berapa lama dia punya transit. Contoh kapal tu, kalau contohnya macam Cathay Pacific, dia contoh 1 jam. So kita kena selesaikan semua dalam masa 1 jam. Kalau tak delay. Cuma di counter kita biasanya akan buka 3-4 jam sebelum dibaca, sebelum lepas. So jadi dalam masa kapal masuk, dia ada masa 1 jam. Masa itulah aktiviti kita nak boarding, nak masukkan penumpang, kita nak supply catering on board, kita nak isi minyak. So kita nak load barang-barang kargo, baggage dalam masa 1 jam tu. Bermakna dia memang dah, orang kata tak nak 1 jam tu memang kena. Betul. So bayangkan kalau contohnya kapal besar, contoh dia mungkin biasa 1 jam lah. Kalau kapal kecil narrow body, it takes dalam 40 minit. Dia imagine kargo biasanya kalau kapal narrow body, kargo dalam 4 tan, baggage dalam 2 tan. So dalam masa 40 minit tu kena buat. Itu challenge dia. And bila kita sign dengan customer tu, dia akan penalty kalau kita delay pesawat tu. Bermakna business owner kena tanggung the cost. Yes. Menarik. Okay. Datuk, okay, sebenarnya kita nak kupas lagi selepas ni, tapi anda kena stay tune. Sebab apa? Kita nak rehat sebentar. Mungkin selepas ni kita akan kembali, kita nak gali lagi. Mungkin tadi kita dah nampak dah, Datuk dah cerita iaitu kos antara bab segala SOP-nya. Kita rehat seketika, insyaAllah kita akan kembali sekali selepas ini. Jangan lupa iaitu podcast kita Chit Chat Aviation Career Malaysia, Next Jet Expert, #belajar terus kerja. Kembali selepas ini. Terima kasih. Belajar sambil dapat allowance. Nak tahu macam mana? Ikuti video ni sampai habis. Di Aviation Career Malaysia, setiap pelajar akan menerima allowance daripada RM400 hingga RM600 setiap bulan. Tak cukup dengan itu, anda akan disediakan asrama bersubsidi yang boleh menjimatkan kos seharian anda. Jadi sambil belajar, korang tak payah risau pasal kos sara diri. Berminat untuk tahu lebih lanjut? Komen nak sekarang. Anggaran gaji yang kita orang dapat dalam 2,000 ke 2,500. Saya Dayang Maisara Masnila Izzati binti Abang Saiful Izan. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak, dan saya mempunyai diploma pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Management and Science University, dan saya pernah bekerja sebagai seorang guru tadika di salah sebuah tadika di Kuching iaitu Smart Reader Kids. Saya telah menjumpai iklan tu ketika saya scroll Instagram dan saya isi form, dan terus mereka menawarkan saya untuk interview di salah sebuah hotel di Kuching, dan alhamdulillah saya telah diluluskan dan sekarang saya berada di Miatek. Sekarang job saya sebagai Passenger Service Officer dekat Post Aviation. Anggaran gaji yang kita orang dapat dalam 2,000 ke 2,500. Instruktur yang mengajar kita orang dekat kelas tu, dia orang mempunyai pengalaman yang bertahun-tahun, bukan orang biasa-biasa, dan mereka sangat profesional. Kita orang juga didedahkan dengan cara yang profesional seperti dalam airline tu juga. Saya berharap saya dapat mengubah masa depan saya dan saya dapat menyumbang tenaga saya dekat company tu yang saya akan bekerja suatu hari nanti dengan lebih banyak dan menguntungkan company tu.
Saya menggalakkan orang luar untuk menyertai program ini sekiranya yang minat dengan bidang aviation, sebab di sini merupakan langkah pertama ataupun platform terbaik untuk memulakan langkah dalam bidang aviation. Think aviation, think nyata. Hai, kembali semula kita dalam Chit Chat Aviation Career Malaysia. Kita nak sambung lagi. Tadi kita dah dengar dah pengalaman Datuk kan. Datuk dah berkongsi bagaimana pentingnya orang kata nadi dalam ground handling ni kan. Tapi saya nak gali lebih dalam mengenai perspektif sebagai business owner dan cabaran dalam industri ni kan. Datuk, di Malaysia kita melihat persaingan antara syarikat-syarikat yang handle untuk ground handling ni macam Post Aviation, ADS dan permainan bebas. Dari sudut pandangan pemilik bisnes lah, apakah halangan atau barrier to entry yang paling besar bagi syarikat tempatan untuk bersaing dalam pasaran ini, Datuk? Okay. Terima kasih Zat. Okay. Kita sedia maklum di KLIA ni kita ada 3 yang kata orang tu yang besar, and then yang mengendalikan pesawat-pesawat sama ada lokal ataupun international. Betul, Datuk. So advantage di mana macam ADS. ADS adalah anak syarikat Malaysia Airlines. So dia advantage dia dah ada customer dia sendiri. Sama juga GTR also dia ada dah customer sendiri, AirAsia betul. Cuma kalau tengok sini Post Aviation dia independent ground handling, kita panggil independent. So dia ada kelebihan untuk foreign carrier lah. Sebab apa, dari segi handling mungkin tak adalah konflik, tak ada bias, sebab dia fokus sebab independent. Tetapi bila when come to commercial, 2 company yang 2 tadi tu dia boleh ke atas sikit. Sebab apa? Sebab dia dah ada ready customer. Maybe with handle another airline, for them is bonus. Betul. Tetapi kalau kita fikir daripada contoh Post Aviation, dulu kita panggil kelas lah, KLIA Port Services, dia kena struggle. Sebab apa? Dia independent ground handling. So dia tak ada airline. They have to do strong marketing. Dia macam vendor lah. Dia bukan vendor. Sebab apa? Dekat Malaysia ni mana-mana airline yang masuk ke Malaysia, they have to go to ground handling yang license. Ada juga airline yang kita panggil self handling, dia buat sendiri. Memang di Malaysia ni dibenarkan airline buat self handling. Contoh dia Batik. Dulu Malindo, dia buat self handling, dia handle kapal sendiri, staff dia sendiri, bla bla bla. Jadi kebanyakan macam airline lain tu, sebab apa, dia ada anak syarikat macam Malaysia Line, dia ada anak syarikat ADS, AirAsia anak syarikat dia GTR. So dia dah appoint, and untuk handle foreign carrier ni, kapal luar ni pada dia orang dah bonus lah, sebab dia dah ada platform sendiri. So equipment ni pada dia dah ada equipment sendiri. Jadi makna just add on mudah saja. Bagi dia orang kan, Datuk. Sebab it's not small amount to betul. Sebab apa, equipment tu biasanya kalau sebabnya biasa kebanyakan equipment yang kita pakai ni kita kena import dia, especially di mana yang Datuk Malaysia paling murah lah equipment tu, berapa kos dia tu? Contoh GPU dalam 4 kali 500,000 satu unit. Saya dapat rumah ya. Contoh kata orang tu, contoh traktor yang tarik kargo, tarik beg tu, itu pun dekat 300,000. So biasanya macam yang saya sebut nama 3 company tu, biasanya dia ada busuk-busuk dalam 100 ke 200 unit. Jangan imagine. Itu yang paling murah. Paling murah equipment. So kat situ kita ada banyak lagi equipment. Equipment yang paling mahal is 2.5 million satu unit. Itu untuk handle kapal besar, white body. So daripada situlah. So kalau kita ground handling ni, tadi saya sebut ada 40 ni, biasanya
dia fokus dekat luar on handling small aircraft, private jet, di stesen lain. Sebab ground handling yang saya sebut tadi, semua dia ada dekat base lain. And ground handling kecil-kecil ni ialah sebab dia orang ni sebenarnya ground handling yang kecil-kecil ni dia orang ada customer dia sendiri. No? So dia yang banyak handle private aircraft compare dengan commercial aircraft. Sebab commercial aircraft ni dia punya cara handling totally different. On private aircraft ni dia is more on personal touch. Personal. Okay, faham. So personal touch. Jo, bermakna bila kita nak masuk commercial ni, we have to prepare lah. Saya ingat lagi satu company yang DRB dulu yang post tahun 1995-96 tu, kita start dengan capital injection dalam 300 million jamiah tahun tu. Tahun 95-96. Saya baru darjah 4. Itu. Okay. Time tu je costing dah. Yep. Spend dah banyak over nak dekat million juga. Sebab kita buat full swing macam tadi. Kita buat cargo, kita buat catering, nak building, nak beli equipment untuk cargo, untuk catering agak mahal sikit. Sekarang lagi mahal sebenarnya. Contoh kalau you ingat high lift tu pun busuk-busuk dekat 100,000, 200,000 untuk catering high lift. Yelah, dia bawa naik masuk tu kan. Ya, betul. So sama juga contoh equipment yang kita nak keluarkan container dari pesawat tu, easily yang tu dalam 1.5 1.8 million satu unit. Sama juga tolak kapal tu pun dalam almost 2 million satu unit. Meremang saya dengar dia punya amount harga. So company yang besar je biasa boleh buat benda tu. Tak termasuk lagi costing bila barang-barang letak untuk sewa dekat tempat-tempat tu, ada cost lagi Datuk kan? Betul. Itu trolley yang kalau kita tengok trolley yang tak bag tu yang kecil-kecil tu pun itu easily 10,000 satu unit. And untuk kargo tu pun easily 20,000 satu unit. So kita kena ada kita kena capital, and then dalam industri ni kita punya cash flow kena kuat. Betul. Beberapa company memang dah orang kata sustain. Yep. Dan memang dah tahu culture niche of business tu macam mana kan. Betul. Okey Datuk, saya meremang sebenarnya bila Datuk sebutkan memang takut. Sepatutnya ialah zaman dulu saya dalam industri pun bila kita bagi tahu staff kena jaga barang-barang ni, sebab every single item tu adalah cost. Betul. Jadi nak tak nak itu ibarat orang kata mata pencarian kita lah. Kalau satu je rosak, habis. Datuk kan? Sebab apa? Kita biasanya dalam operation kita kalau kena ada plus one, standby plus one. Sebab apa? Kalau kita tak ada, nanti kita lagi rugi, penalty. Nak operate tak ada equipment, tak cukup. Itu masalah tu. Okey Datuk, itu mengenai kos-kos yang dihadapi oleh business owner kan. Tapi ini dalam industri lah. Ini mungkin sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi global. Bagaimana Datuk menguruskan risiko kos operasi, terutamanya dari segi tenaga kerja, teknologi peralatan sokongan darat dan sebagainya? Okey, industri ini sebenarnya very fragile. Especially on global punya masalah. Contoh sebelum ni COVID. Ya, betul. So COVID tak ada siapa boleh pergi mana ke mana. Tetapi dalam kita punya industri kita kena bijak. Dalam masa itulah kita kena buat contohnya maintenance untuk equipment and staff. Saya pernah masa COVID budak-budak saya suruh dia buat Grab. Okay. So bermakna kita meniaga under company, sama ada kita berniaga apa tak kisahlah. Staff tidak diberhentikan, tapi bagi kita peluang kerja lain. So kita bagi dia contohnya, for example kalau saya cakap mungkin agak lucu sikit. Kita boleh berniaga ikan, berniaga ayam frozen. So sebab setiap orang makan ikan, setiap orang makan ayam. Jadi so kita siap buat delivery sekali. So masa itulah budak-budak okeylah. Kalau tidak tak bergaji. Sebab company tak ada income, so lepas itulah kita buat
untuk membantu kaki tangan kita ni. Jadi budak-budak pun ada kerja. Sebab apa? Dalam tu kita boleh minta kebenaran daripada yalah kita nak movement semua tu kena kebenaran betul. during COVID. So sama juga sebelum dulu-dulu kita panggil bird flu. Sekarang ni yang tengah hangat krisis dekat luar negara, dekat Middle East, Timur Tengah. So itu nasib baik tempat kita ni masih lagi beroperasi. Betul, alhamdulillah. Jadi cuma impact dia besar ke tak besar je tu. So kalau setakat kita operate domestik ni sebenarnya tak besar. Tapi in term of ground handling biasanya kita charge kita punya customer by flight basis. Sebab kalau flight kurang kita kurang lah. Bermakna staff kita kena maintain. Staff kita kena maintain. Jadi daripada situ kita management kena smart. Kita kena plan. No? Ada setengah tu ialah ada work from home, kalau tak diperlukan work from home yang kita praktis sekarang ni lah. Mana still ada kerja tapi mungkin waktu tu tidak diperlukan keperluan, hanya bekerja dari rumah. Betul. Yalah, sebab kalau ikutkanlah sekarang ni banyaklah company-company, bukan setakat industri airline saja Datuk. Mana semua dah orang kata tukar niche of business tu, ada yang tak perlu work from home. Betul. Yang tapi lah kalau macam ground handling ni memang kena orang kata servis kan, kena ada dekat tempat tu, mungkin diperlukan tenaga kerja waktu itu. Betul. Sebab kita banyak belajar masa COVID. Banyak kita belajar masa COVID. Dulu kita daripada Grab lah, daripada order makan pun orang hantar. So during COVID lah kita banyak belajar. Dan actually masa tu banyak opportunity. Cuma orang nampak atau tak nampak saja. Setiap benda yang berlaku sebenarnya ada opportunity. Mana apa yang berlaku sebenarnya ada peluang dan ada hikmah kat situ, Datuk kan. Okey Datuk, ini mungkin kesilapan lazim lah yang dilakukan oleh pemilik perniagaan baru apabila mencuburi rantaian bekalan ataupun supply chain penerbangan di Malaysia ni. Okey, apa pendapat Datuk? Okey. Biasanya kalau kita panggil player-player baru player baru ni kan. Jadi dia ni banyak mencuba dan try and error. Contoh dia bila kita handle pesawat, okey, biasanya orang dah experience dia tahu how much kita nak handle, berapa cost kita nak handle kapal ni. Jadi orang tak tahu ni sebab nak masuk dalam industri, dia akan bagi harga yang murah. At the end dia tak boleh nak buat. Konon nak dapatkan projek tu. Ya, konon nak dapat projek. Betul. Saya agree dengan dia. Jadi sebab kita dalam berniaga ni, costing kita, breakdown cost kita kena betul. Staff kita, equipment semua tu kena betul. Sebab apa, no point kalau kita berniaga rugi. Jadi kalau industri apa tu, company-company yang lama ni dia dah tahu minimum base dia berapa and margin dia minimum berapa. So kalau yang baru ni dia try error, dia masuk je, at the end tak boleh nak buat. So kalau dia tak nak buat, jadi kita punya klien tu akan susah. Sebab klien pun kadang-kadang dia pilih yang murah. Dia macam kalau kita bagi kacang kepada perumahan kita tu, peanut you get monkey, you get peanut you get monkey, something like that. So jadi dalam industri memang banyak yang try nak buat. Sebab tu kita punya airline pun pandai. Dia tahu. Sebab apa? Dia dah tahu cost untuk contoh ground handling berapa kita punya cost. Dia. Berapa cost dia. Jadi dia tak nak yang nanti menyusahkan dia. Dengan customer, sebab dia akan bawa customer, penumpang-penumpang, jadi ada masalah lagi susah bila flight delay. Sebab airline ni bila delay satu tempat sampai dia akan efek ball rolling. Dia tak nak macam tu. Sebab kalau contoh 1 jam, itu lagi pening pada airlines. Pada dia dah rugi. Tapi lah saya percaya airline sekarang ni pun dah bijak, walaupun ada macam yang kita sebut pendatang-pendatang ataupun player baru kan, tapi airline ialah tak mudah semudah itu untuk percayai kan Datuk kan. Mungkin lebih orang kata selesa dengan mereka yang dah pengalaman, company yang dah sustain kan, yang orang kata dah well known kan.
Tu satu-satu je pun kadang-kadang ada airline ni dia tengok siapa ada dalam company tu. Biasanya ya kita tahu orang tu dah establish belum, macam mana dia tahu. So jadi ada kadang-kadang ada advantage kat situ lah kalau new handling. Okey Datuk. Okey, ini kita sebenarnya dah nak sampai ke segmen yang last ni Datuk. Okey. Yang mana kita nak tanya, sebab kita tahu Datuk ni sebagai orang kata merupakan orang penting juga di Miatek ni kan, selalu memberi pandangan kan. Kita nak tanyalah sekarang Datuk berkhidmat sebagai orang kata konsultan, merupakan konsultan di Miatek TTC ni. Apakah jurang atau gap terbesar dalam industri penerbangan Malaysia yang cuba diisi oleh Datuk melalui khidmat nasihat strategik ini Datuk? Okey, masa saya baru masuk sini, saya study jugalah dengan company ni ya. Sebab kalau kita tengok industri sekarang ni memang memerlukan ramai talent atau pekerja. So bila saya masuk, saya bagi tahu pengurusan. Sebelum ni saya cakap dengan dia orang, you ni shock sendiri. Sebab kita train baru kita placement. So bila saya masuk, why not kita cari industri, kita jumpa dia orang, kita terbalikkan, kita placement dan train. Bermakna student kita ni bila kita ajar dia, kita dah ada tempat placement, dah tahu ke mana arah nak pergi. betul. Selepas tu. Contoh industri A, dia kata aku nak 10 orang. So kita kena train 5 orang ke 20 orang something like that. Sebab industri memang nak pakai orang sekarang ni. Memang nak pakai, sebab industri kita aviation ni tengah boom up. So saya kata dengan management, we have to do this. So that's why my task sekarang ni, selepas dia orang ni habis kelas ataupun habis dia punya pembelajaran, kita dah ada tempat placement. So at the same time juga kita collaborate dengan industri. Contohnya sebelum ni kita punya training ataupun pengurusan kat sini, kita ambil long macam MQA, kita pakai setahun setengah. So untuk industri, bila kita tanya industri berapa lama you nak, dia akan cakap saya nak semalam. Bermakna very critical. So I discuss dengan industri, okay, kita kena buat classroom sekian. Sebab apa yang kita buat ni, contohnya requirement by industri, macam mandatory training tu kita buat. So bila kita hantar kat industri, so contoh 3 bulan, kita buat classroom dalam 2 bulan, dan sebulan kita masuk dalam industri. So on job training kita panggil. So bila kat situ budak-budak dalam kelas sudah tahu. Ya, betul. So on job training tu, apa kerja yang dia buat. So kita bantu industri. Bermakna dalam on job training tu masih dalam kita menjagaan, masih kita monitor dia lagi. Ya. So jadi budak-budak ni boleh nampak. So daripada situ, kalau industri okay, puas hati, dia akan absorb. Tak puas hati, mungkin kita akan sambung lagi pekerjaan. Sebab tu kita, bila kita dalam classroom tu, kita bagi tahu pekerjaan dah menunggu awak. So kita pun tak boleh janji 100%. Kita boleh janji 80-90%. Awak sendiri, calon itu sendiri menentukan. Ya. So bila awak di sana tu, awak tunjukkan, awak tonjolkan yang awak boleh bekerja. Yelah, nak jual diri ni tu kan dekat company ni kan. Betul. So itu ada setengah tu contoh dia long, contoh engineering kita tak boleh buat pendek. Kita kena panjangkan. Contoh dia punya course mungkin setahun setengah. So classroom mungkin kita buat 6 bulan, setahun kita buat on-job training kata orang. So industri pun suka. Sebab kita dah bagi student atau pekerja tu separuh masak. Dah tahu basic. Skill tu dah ada basic. Ya, betul. And kita ada juga kita propose dekat industri, kita ada yang short course, mungkin sebulan. Ya. Sebulan ni maksud dia, kerja dia, kita yang ada 3M, menulis, membaca, mengira. So yang tu sebab apa, dekat airport ni ada kerja-kerja yang kata orang tu, kita kata orang tu kerja tu kita buruh lah. So I try to, sebab sekarang kerja-kerja tu dibuat di entry level lah Datuk maksudnya. Betul. Di bahagian bawah.
Sekarang yang buat kerja semua orang luar. So jadi sebenarnya bila you dah masuk dekat industri ni, you akan tengok banyak sebab yalah, saya nak cakap saya pun semalu, saya dulu sepatah haram Inggeris pun tak cakap. Betul. Tapi kita belajar dah tu. Bila saya bercakap semua budak lagi. Sebab apa nak gelak? Bunyi slang-slang lain pula. So saya belasah je. Janji confident dah tu. Jangan confident. Especially you handle foreign ni. Jadi itulah konsep yang kita nak buat ni. Kita nak apa industri need. Sebab saya also dalam TWET, itulah salah satu kita nak bantu orang kita macam mana kita nak bantu kerja. Sama juga sebab apa, dalam industri ni kita memerlukan juga bukan orang Melayu aja, orang bahasa asing nak. Bila operasi ni contohnya hari raya, semua nak cuti, tak boleh. Ya, betul. So kita nak ada contoh kaum-kaum daripada selain daripada Melayu lah. Chinese Indian, So Borneo. So jadi kalau budaya kita ni semua local and then Malaysian, Melayu. So masalah kita bila hari raya cuti berebut semua nak cuti balik kampung. Ya. Tapi kena ingat industri kita yang bila cuti akan banyak kapal, akan extra flight, confirm akan buat extra flight. Time tu lah lagi overtime. Dari segi industri ni sebenarnya kita industri ni banyak, kalau rajin memang kata orang tu duit betul meluar ruah lah nak cerita. Allowance banyak sebenarnya tu. Ya, betul. Overtime dia you know. Dan kita pula public holiday terlalu banyak. Kat Malaysia terlalu banyak, sampai setahun 12 hari. Kalau public holiday kerja, gaji double pula Datuk. Double, confirm double. Yang overtime double. Just imagine kalau yalah 1 jam berapa, kali 8 jam ataupun 12 jam, berapa dekat situ? Dia jangan ada M je lah Datuk. Malas. Itulah. Tapi insyaAllah kalau siapa yang kerja kat airport ni, bila you dah masuk kerja, you campur dengan orang, insyaAllah. Betul. You kena bercampur dengan orang yang betul. Niat kita sekarang ni kita bekerja, and jangan lupa keluarga kita ada, mak bapak. Datuk, mungkinlah selalu ni agak klise lah. Kalau anak-anak muda nak bekerja kan, as a ground handling ke apa kan, dia selalu tanya, gaji berapa? Kalau saya buat live pun, bang, gaji berapa ground handling ni? Agak-agak lah Datuk, roughly lah keadaan Malaysia sekarang ni. Dia kalau Pak cakap tadi, minimum kita tengok dalam 3,000-3,500. Kalau you rajin boleh sampai 5,000. Betul. Boleh sampai 5,000. Yang penting itulah rajin. Sebab dia ada OT kan Datuk. Ada OT memang confirm ada. Dengan larat tak larat je. Betul. Kalau jenis yang memang suka bekerja, silakan. Tapi sebab ada jadual Datuk kan. Betul. Sebab saya sendirilah dulu, saya suka hari-hari bekerja. Saya nak balik buat apa kan? Tidur je kan. So even you punya off day ataupun rest day tu, bila datang dia akan bayar double. Sebab biasanya kapal ni 24 jam punya kerja. Jadi itulah. Sentiasa operate kan. Daripada multi country semua. Semua menggunakan orang kata laluan udara Datuk. Betul. Kan. Okey Datuk. Seterusnya kat sini Datuk, mungkinlah jika kita melihat Pelan Tindakan Aeroangkasa Malaysia 2030, di manakah Datuk melihat peluang pertumbuhan bagi syarikat PKS tempatan untuk terlibat dalam ekosistem MRO atau ground handling ni Datuk? Okey, berdasarkan hala 7 Plan Industri Aeroangkasa 2030, sebenarnya dia tak menjurus pada ground handling. Dia cuma menjurus kepada MRO. Rasanya sebab saya ada juga deal dengan badan-badan daripada kerajaan, sebab dia orang sebenarnya dia fokus more on MRO. Sebab MRO ni memanglah glamour, memang kerja tu, sebab itu under satu-satu airline. Memang kalau engineering ni, kita panggil engineering lah, compare dengan ground handling, sebenarnya in terms of gaji memang lagi besar daripada ground handling. Tetapi in terms of keperluan actually ground ni lagi besar. Kalau contohnya in terms of handling satu pesawat, kalau untuk
operation, satu pesawat untuk engineering dia pakai paling 3-4 orang. Tetapi untuk ground handling kita kena pakai dalam 30 orang minimum. Dan ratio dia berapa? 110. Dia mean opportunity dalam ground handling ni memang besar. Cuma ramai yang tak tahu. Semua orang tahu MRO sebab Okey, sebelum Datuk sambung tu, bagi yang tak tahu MRO tu apa? MRO tu maintenance, repair, overhaul. Okey. Itulah yang dimasukkan dengan kita di MRO. Bermakna ground handling ni lagi main, orang kata keperluan dia very, orang kata diversity, Datuk. Betul. Banyak. Sebab macam saya cakap tadi, ground handling ni terbagi kepada 4 pilar. Passenger services, above the wing, below the wing, cargo, catering, itu aviation catering lah. Sama juga kita panggil line maintenance. Itu memang macam tadi, preparation dia kena advance. Contoh tadi, satu pesawat kita perlukan dalam 40 orang, 30 ke 40 orang. Itu minimum, Datuk? Ya, saya. Contoh dekat baggage, untuk tarik kargo, untuk load kat kapal tu. Itu busuk-busuk pun dekat 14-15 orang. Satu pesawat. Sama juga kargo. Orang sama juga. Orang sama, different. Sama juga catering. Proses tu semua sama. Arrival dengan departure. Cuma cakap engineering tu cuma dia punya ratio dia tu lah. 1:10 lah. 1:10. So banyak kita punya ground handling. Sebab tu kita nak pakai ramai talent dalam ground handling. Bila customer masuk, definitely they need. Sebab Demand tu dah ada, Datuk. Demand tu dah ada. Demand dah ada. Kata orang tu, kalau yang penting you masuk dalam industri dulu. Sebab apa, kadang-kadang ground handling ni, kebanyakan airline yang masuk ni, dia akan ambil staff ground handling sebab dah tahu kerja. Peluang dia kat situ. Kita kat KLIA dekat 70 airline. 70 airline. So setiap airline tu, contoh dia, kalau dia operate pagi, dia ada 4-5 flight satu hari tu, dia kena ada 3 team. Dia ada station manager, 3 team. So untuk monitor ground handling punya kerja. Ground handling pula sama juga. Satu tu dia kena ada 24 hours pun kerja. Kalau satu flight handle contoh 30 orang, kalau satu hari ada 10 flight, dah berapa? Satu hari. Itu pun satu hari. Sebulan? Kira. Anda kira. Itu yang bekerja. Dia ada yang duduk rumah pula, yang rest. Sebab dia rotate shift kan. Rotation. Dia 24 hours pun kerja. Itulah dia. Sebenarnya siapa yang tak nampak lagi ground handling ni macam mana fungsi nyawa dia, keperluan dia dalam industri, sangat-sangat main peranan. Okey Datuk, ini mungkin dia sekarang ni kita famous dengan orang kata digital atau AI lah kan. Adakah AI ni akan mengubah wajah ground handling dalam masa 5 tahun akan datang? Sejauh mana kita nampak di Malaysia ni tahap transformasi ni berlaku? Okey. Actually AI ni bagus. Kalau kita tengok especially on back office, on administration is good dalam AI. Tetapi dalam handling pesawat, kita still memerlukan tenaga kerja. Contoh, especially below the wing. Below the wing kita sekarang ni ada country pakai robot. Pakai robot tentang loading tu. But kita still nak pakai orang. Mungkin kat counter yes, kita boleh pakai kita pakai kiosk check-in. Tapi siapa yang nak monitor benda? Kena ada orang monitor. Kat situ kurang dia lah. And sama juga dengan dekat gate management, sama juga semua ke AI. Kalau kita tengok, sebab dulu saya terkejut jugalah bila pergi US, kita buat check-in sendiri. Self check-in tu kan. Check-in. Saya terpinga-pinga macam mana saya nak buat ni. So sekarang ni kat Malaysia dah buat. Kita dah buat. So actually benda ni banyak membantu lah. Jadi mengurangkan kaki tangan. Tapi kat mana nak letakkan kaki tangan tu sekarang? So kalau bila the wing okay. Sebab bila kita load barang kat, especially on manual task tu, still kena pakai manual juga. Dia ada human touch. Yes. So dalam catering sama juga. Siapa nak buat food preparation, apa nak masak, takkan robot nak bagi. Siapa nak rasa kan. Robot ni dia boleh je suruh, tapi dia tak ada empathy. Betul.
itulah sebab apa dekat OC pun ada juga I tengok dia yang untuk loading, tapi dekat baggage tu boleh dia pakai lagi lah, pakai scanner semua tu kan. Tapi kat aircraft tu, aircraft tu macam mana kita nak duduk dalam pesawat, itu still nak operate equipment tu. Untuk kereta memang kita ada autonomous punya equipment. Tetapi kalau yalah kena betul-betul monitor, so still kena monitor juga. Betul. Kalau tak, kalau equipment tu failure, langgar pesawat, habis. Itu yang masalah nanti. But it happened to me. Budak saya tergesir pesawatnya. Tergesir je. Tengok okey. Tapi dalam tu ada dented. They charge me 1.5 million. Allah. Tahulah kapal kan. Ya, mana mau murah tu. Tapi lah, maksudnya kat sini lah, bila AI ni, kita sebut AI atau digital ni, dia okey tapi tak semua tempat. Dia ada di bahagian-bahagian yang perlukan, ada bahagian-bahagian yang masih perlukan human touch. Betul, ni, kan? betul. Human touch, personal touch. Okey Datuk, ini mungkin kita dah nak kat penghujung dah. Ini mungkin nasihat akhir lah, okey. Daripada Datuk, apakah satu pesanan Datuk kepada generasi muda ni atau pelabur yang ingin melihat sektor penerbangan Malaysia kembali gah di pesada global? Okey. Bunyi degah ni Datuk. Betul. Selagi orang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, selagi itu industri kita akan bertambah. Sebab people, manusia dalam dunia akan bertambah. So untuk pergerakan sama ada manusia, barang dan lain-lain, yang paling cepat melalui penerbangan udara. So dari segi logistik pun penerbangan, sebab kita ada banyak urgent barang yang kena. Contohnya kalau ingat dululah, hantar hari ni besok sampai, same day. So kalau airline ni contohnya, kalau domestik, yes, I'm agree on that. Tapi kalau international, the next day, contoh pergi US kadang-kadang same day. Sebab apa? Dia lambat sehari. So lepas itu keperluan tu kena ada. Jadi peluang kepada anak-anak kita still diperlukan. Cuma kena ada macam tadilah, kita kena ada cita-cita tu, kena ada. Sebab kalau dalam industri ni, kita ni macam tadi airline, kita ada pilot, ada crew, sama juga kalau engineering, sama juga kita ada technician, ada license engineer, sama juga on ground handling, passenger services ni pun. Sebab ramai staff-staff saya banyak pergi Dubai, Middle East. So di sana banyak diperlukan, especially on loadmaster. Loadmaster. So staff saya ramai lah di sana, sebab loadmaster ni biasanya akan ikut pesawat. Kita buat load sheet. So itu saya punya, dulu masa kat airline saya punya hotel lah. Sampai kata orang tu, hari-hari tidur pesawat lah. Kru dia akan turun, dia akan pergi hotel. Kalau loadmaster ni, dia akan ikut kapal tu balik. Macam flight engineer lah. Kalau dulu dia akan standby, mesti dia takkan turun pun. Betul. So kita tidur lah dalam pesawat. Itu masa saya muda-muda dulu lah. Sekarang dah lagi muda kan. Masih muda Datuk. Tapi maknanya kat sini Datuk, orang kata ke pelusuk dunia tu dah semua. Alhamdulillah, masa saya dengan Malaysia Airlines, boleh kata, sebab dulu dalam Malaysia Airlines pun bila ada new station set up, dia akan hantar kita orang ikut pesawat. Sama juga mana-mana. So itulah kelebihan bila kerja dengan airline. So walaupun ground handling, sebenarnya when kita handle kat pesawat tu, ada airline memang dia bagi allocation untuk staff ground handling. Itu lah sebab macam tadi lah, ground handling starting dulu, and then airline akan tengok kita bagus, dia akan dia masuk airline. Sebab airline ni dia tak ramai pekerja dia. Cuma cabin crew lah yang manage, airline yang manage their own cabin crew, pilot, yang lain semuanya ground handling staff. Ground handling punya staff. Ya.
Okey Datuk, terima kasih. Terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Itu dia kita bawakan panel kita, iaitu seorang yang sangat berpengalaman hebat. Perkongsian dia menarik. Saya ni walaupun kerja dalam industri hanya 5 tahun je, saya tak adalah pengalaman banyak sangat, tapi bila dengar cerita daripada Datuk Mustiran ni mengenai ground handling ni, nampak dia bukan orang kata kita nampak yang biasa-biasa. Tak, dia merupakan nadi tulang belakang setiap sesuatu penerbangan. Jika ground handling ni tak ada, bayangkan adakah operasi itu akan berjaya? Tidak sama sekali. Okay, so terima kasih sekali lagi kepada Datuk Mustiran, merupakan Executive Director Transasia, di atas perkongsian sangat bermanfaat. Saya Osanda Aizam Malik, insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi dalam Chit Chat Aviation Career Malaysia. Assalamualaikum, terima kasih, bye-bye.